Alright gang, so baru ada senyum. Okay, so sampel kita dah ngam. So, kasut yang pertama macam biasa warna putih yang aku buat, tapi kali ni bukan transparent, aku buat warna blue. Okay, tapi dekat luar dia tulis, bawah dia tulis make it move kali ni. Belakang dia nombor 8. Dapat floor 88 kan, 88 macam tu aku buat. And then aku buat, nampak? Wah, kemas gila tu. Jangan risau, adakah bosuan insole masih lembut? Come on lah, masih lembut lagi, nampak? Lembut, tapi dalam kita buat ada warna pink sikit. Nampak macam bunga-bunga sikit kan? And then ni baru design yang pertama, ni design kedua. Dia ala-ala, ni kasut rentak kita panggil, mocha rentak, yang tu OL, yang ni rentak. So, macam ni. Luar dia ada M, depan dia nombor 8. Simple. Tapak dia pun ada tulis Makers. Antara dua-dua ni, mana yang patut aku keluarkan, geng? Komen sikit kat bawah.